Hello guys, welcome back to my channel. Click that button, feel the glow. From zero to hero, let's go. Echoes rising, shout my name. Helmi's channel, changing the game. So, finally Helmi come back balik dengan vlogging. So kali ni korang, sebenarnya Helmi nak cabar diri Helmi untuk buat vlogging ataupun buat content maybe seminggu sekali lah, at least lah. Okay, kalau banyak, okey lah. Kalau seminggu sekali pun okey juga. Sebab Helmi sebenarnya planning nak beli kamera. Okay, Helmi nak beli kamera. Helmi nak beli apa, Helmi tak fikir lagi. Tapi Helmi nak beli kamera untuk vlogging actually. So, Helmi sekarang tengah orang cakap planning untuk rajinkan sikit buat konten lah, supaya kamera tu adalah benda yang Helmi nak pakai untuk kamera tu kan. Sebab bukan just beli untuk simpan-simpan je. Sebab before this, kalau you guys tengok konten Helmi before this, kan kualiti dia lawa kan. Sebab Helmi pakai kamera before this. Tapi this one pakai handphone saja. Sebab yang kamera Helmi before this Helmi dah jual. Okay, Helmi dah jual. So Helmi macam dah malas nak buat vlogging tau. Okay, malas nak buat vlogging. Tapi Helmi just buat vlogging bukan untuk view ke, bukan untuk subscribe ke apa. Tapi kalau you guys yang tengok video ni nak subscribe pun tak ada masalah. Helmi buat video sebenarnya untuk just kita nak practice more untuk bercakap depan kamera. Sebab sekarang ni Helmi bekerja as a live host. So bekerja as a live host, Helmi kena bercakap depan kamera, kena ada susunan ayat yang betul tu. So Helmi sekarang practice untuk getting better untuk jadi live host yang baik. So Helmi sekarang tengah practice lah more. So Helmi akan buat content day by day ataupun week by week. Not sure yet yang betul sebanyak mana content Helmi sebulan. Tapi Helmi nak beli kamera untuk memang shoot content sahajalah. Sebab Helmi tak nak asingkan kamera dengan phone, supaya phone ni tak kacau untuk video ataupun untuk gambar sahaja. Okay, untuk post sahaja ataupun video untuk post sahaja dekat social media. Yang kamera ni nak beli kamera untuk betul-betul buat YouTube saja lepas ni. Okay, so Helmi sebenarnya dah lama gila tak buat video. Sebab last raya tahun lepas. So welcome back to yang mana yang before this dah pernah subscribe lah, sendu dah lama tak nampak Helmi dekat YouTube. Welcome back to my channel. Okay, Helmi come back kali ni, tapi hopefully istiqomah kau cakap. Alright, so nak bersiap dulu sebab Helmi nak pergi hospital, nak pergi hantar makanan untuk ibu Helmi. Okay, lepas tu nak hantar barang sikit untuk ibu Helmi. So jom kita bersiap. Lepas tu Helmi nak terus pergi kerja tau, sebab Helmi kerja petang hari ni. Satu lagi cerita korang, actually Helmi ada beli ni tau. Okay, Helmi ada beli siapa yang collect Skull Panda ni, apa, You Found Me. Actually Helmi ada beli baru. Before this Helmi beli satu tau dekat Pavilion punya branch. Helmi beli satu. Lepas tu Helmi dapat Darkness, memang yang Helmi target. Lepas tu you guys nak tahu tak, apa tu namanya, Helmi beli lagi dua dekat apa tu nama Pop Now. You guys tahu tak yang Pop Now tu yang dekat website yang korang kena tekan, kena klik tu. Lepas tu you guys tahu apa yang you guys dapat sebelum korang buka dekat rumah lah. Sebelum korang unboxing dekat rumah, korang akan dah tahu dah dekat situ. Sebab you guys akan dapat Pop Now tu terus dapat tahu apa yang korang buka. So Helmi dapat Ratty Bear dengan Chestnut, budak ni. So Chestnut Helmi keep sebab Helmi selalu pakai baju brown. Helmi akan selalu pakai pendant plush ni as a accessory. Yang cerita dia adalah Helmi ada post dekat satu tempat ni nak jual yang Ratty Bear ni. Helmi tak unboxing lagi. Okay, memang korang boleh tengok. Okay, korang boleh tengok Ratty Bear ni. Helmi memang tak unboxing lagi tau. Ada orang nak trade dengan Helmi, tapi dia nak trade com. Lepas com dengan Helmi memang antara salah satu target Helmi pun com lah. Yang ni lah, si com ni. Okay, memang Helmi target pun. So dia dah contact Helmi semalam, and dia cakap dia nak jumpa hari ni. Dia nak tukar, nak swap. So kita akan swap, kita akan trade. Okay, so Helmi nak bawa pergi kerja. Takut terlupa, Helmi kena letak dalam bag sekarang. So malam ni kita akan tunjuk com. Okay, nanti Helmi akan tunjuk dengan korang. Okay, so apa-apa pun kita siapkan rambut dulu, nak pakai sikit sunscreen ke apa. Lepas tu kita jumpa sekejap lagi. Okay, sekejap lagi nak pergi beli makanan kejap. Kita jumpa kejap lagi tau. Malam-malam keseorangan. How could tak cukup satu pilih dua question. Oh guys, so kita pun dah sampai kat kereta. Nak bergerak nak pergi hospital. Kami nak pergi beli makanan untuk ibu. So
Biasa sebelum drive, pastikan using seat belt guys. Kita kena bawa vibe positif sikit. Jangan siapa yang drive tak pakai seat belt, kita cubit dia. Okay, so kena pakai seat belt. So before you guys nak pergi mana, okay, pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Jabatan Kerja Raya. Jabatan Kerja Raya. Kita ada masa sikit ni, okay, kita pakai skincare jap. Okay, Amy selalu pakai ni tau, this one. Okay, sebab dah banyak kali dah, Amy rasa dah 3 botol lah. Memang orang cakap bila kita pakai sunscreen ni korang langsung dia tak buat clog pores. Sebab tu kan dia tak naik jerawat. Okay, dia tak naik jerawat tu yang bagus tu. So Amy memang suka pakai ni sebab dia akan bagi tone up tau. So kulit korang yang mana yang malap-malap tu, yang mana lebam-lebam tu, ataupun yang mana yang kusam-kusam tu guys, dia akan bagi tone up sikit. So nampaklah berseri guys. Okay, yang ni bukan makeup okay, yang cakap awal kepada lelaki-lelaki yang lain kat luar sana, jangan dikecam, ditahan dahulu. Ini bukan makeup, ini adalah skincare awak. Okay, semua orang kena at least kena jaga muka awak. Tak apalah kalau awak memang dilahirkan handsome, tak apa. Macam kita ni memang dilahirkan tak handsome. Kalau kita tak jaga, lagilah tak handsome. Ini pakai adalah jenis yang apa tu nama, oil controlnya, ataupun yang matte punya. So kalau yang matte punya, oil controlnya korang jangan risau, dia memang tidak akan membuatkan you guys punya kulit akan nampak berminyak dan juga nampak terlalu glowing lah. Sebab tu kalau you guys lepas pakai moisturizer pun, if you guys pakai sunscreen ni, dia tak akan nampak over hydration. So maksudnya tak nampak macam berminyak sama muka, tak terlalu glowing. Sebab memang jenis yang ini adalah jenis yang apa tu nama, matte punya. Dia adalah jenis yang matte punya. Okay, daripada mana ni? Korang mesti nak tahu kan daripada mana, duk sibuk beritahu daripada mana. Nanti Helmi akan sharekan dekat bahagian bawah, dekat Helmi punya description. So, apa lagi? Let's go, kita gerak. Nah. Okay, let's go. Kalau phone jatuh minta maaf lagi guys. So, lepas ni Helmi punya kena cakap I told you already. Benda tak. So, hello guys. Okay, kita kembali balik. Tadi Helmi dah pergi hantar makanan kat ibu, dah pergi tengok ayah kat hospital. So sekarang ni Helmi punya tugasan ataupun Helmi punya planning kejap lagi nak pergi kerja lah. Sebab dah dekat pukul 6 petang. Helmi lagi ada shift pukul 6 petang. So let's go. Helmi nak drive, nak record time drive, tapi Helmi rasa memang tak boleh rasanya, takut jatuh lah. Kita try. Kalau okey, kalau tak okey, sekejap lagi kita tak boleh. Let's go. Tapi kena fokus pemanduan ni guys. I told you already. Mana yang nak beli soda boleh beli soda dengan harga yang tengah berbaloi sekarang ni. So 20 saat lagi saja guys. Alright, 20 saat saja lagi. Mari. So siapa lagi yang nak grab boleh cepat grab. Tolong komen dulu, santai dulu. Okey, dah payment dah nak tengok. Okey, so 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you so much, Helmi, thank you. Okay, so sama-sama lagi. Bahagian tengah ni awak, dia bukan fully getah tau. Getah hanya untuk melapisi bahagian bawah, untuk kurangkan impact dekat bahagian kaki dan juga untuk membuatkan awak selamat bila berjalan dekat, walaupun dekat tempat yang berlendir. Sebab dia takkan licin. Bahagian tengah ni korang, dia ada foam. Sebab tu foam ni korang menyerap hentakan, mengurangkan impact ketika awak berjalan. Sebab tu bila awak berjalan jauh, kasut ini boleh buatkan awak rasa lebih selesa. Yang before this, kalau awak pakai untuk trail, awak pakai untuk hiking, awak cepat sakit kaki sebab kasut berat. Tapi this one tidak. Ultra lightweight. Hello guys, so Helmi pun dah habis kerja dah. I'm so sorry sebab Helmi tak dapat nak tunjukkan semua benda yang berlaku untuk hari ni. Okay, Helmi ada record sikit-sikit juga macam korang dah tengok tadi. So, thank you so much korang yang mana watching. Kita jumpa lagi next live.
yang mana tengok kita punya video hari ni. Korang thank you so much kerana menonton. Kita jumpa lagi dekat next video nanti. Bye bye. Assalamualaikum. See you next time.